Okey, ni Mr. Zam Abang. Okey. Okay, Mr. Doni Explorer. Okay guys, Assalamualaikum semua, selamat malam. So kita terus ke lokasi kejadian Ini adalah lokasi ketiga sepatutnya tempat lain. So ada masalah tadi. So kita tukar pot. Jap. Aduh, okey. Okay guys, share dulu. Sekejap buka tipah. Sorry guys, lewat sikit mula sebab tadi ada masalah. Tahu. Tu bahaya sikit tu. Okay, jom guys. Okay, jalan. Okay, jom. Straight je. Assalamualaikum semua guys. Cuba komen sikit. Komen tak nampak lah. Wow, okay, thank you. Okay, nampak komen. Komen nampak. Okay, lokasi ni siapa yang tahu guys. Uish, bunyi-bunyi Komen tak naik ke apa? Siapa? Samia, siapa Samia? Salam guys, selamat malam. Cuba komen sikit. Tak nampak lah komen korang. Ui, slow lah. Slow. Connection slow. Betul. Mazlan Abdul Malik. Salam lapar po dari Puchong. Waalaikumsalam. Tengok jalan nak masuk dia. Uish. Nyamuk dia. Yang ni garaj dia tu ni. Garaj. Yang banglo tu atas tu. Tu. Okey, siapa ingat lokasi ni? Abang Zam pernah datang ni. Banyak kali juga Siapa tahu, teka. Nampak tu. Okey, siapa tahu tempat ni? Masuk ke depan. Reak.
cantik kan. Lama tak datang ni. Yang putih dia boleh masuk ke mana-mana korang nak. Nanti komen-komen saya katakan baca sebab tu ini banyak. Kat mana tu Abang Zam? Lokasi ni Abang Zam pernah datang banyak kali lah. So sekarang ni kita repeat balik tempat ni. Dia masih seperti dulu Apa dia? Lebih dekat. Guys, cuba komen guys yang lain-lain. Komen pun tak naik, teruk betul lah. Line teruk ke apa? Jalan masuk dia ni. Tengok rare tak? Rare. Okay, jom. Kita scan dulu. Belum ada apa-apa reading Jom Mr. Doni. Okey, sekarang saya bersama Mr. Explorer dengan Mr. Zam Extreme. Siapa tak kenal lagi? Apa khabar semua? Yang paling lama sekali yang paranormal. Okay guys, Abang Zam bersama dengan Mr. Doni Explorer. Mr. Doni. Okey, jom. Ni berhati-hati sikit sebab ada yang jumpa ni. Tu faham lah. Slow Bisakah anda ulang? Ulang apa? Tu tangga atas jangan naik repot tu. Hei. Hati-hati tu bagian dapur dia. Sekejap sekarang ni asal komen tak naik ni. Aduh. Teruk betul lah. Guys, komen nampak tak guys yang lain? Minta tolong komen. Besi. Ada kayu tak apa-apa kayu. Kat sini lah. Si siapa tu kena. Orang punya kasut tebal sikit. Weh, slow. Oi. Guys, kat sini adanya apa? Alah. Asal? Kat sini ke? Kisah dia. Cuba terus. Dapur ni lah. Tu, dapur belakang mana tu. Tapi kat sini lah jumpa tu. Ha? Jaga ada lubang oh. Ni. Bawah ni ada lubang. Tu nampak tu. Belakang tu ada. Nampak senang sejuk tempat ni betul. Ini live santai-santai ya guys. Santai-santai.
di luar. Ni bagian ni. Dapurnya. Mana? Ni. Oh, ui. Sini ya. Wop. Katanya kat sini ya. Hah? Hah? Dekat sini ya katanya. Abang. Sini. Berbahaya. Berbahaya. Kisah cerita bang. Kau sebut kaca cerita lampu terus malap tu. Lampu terus malap bang. Jap. Lampu terus malap buah hal lah. Jap. Aku tukar bateri jap. Assalamualaikum semua. Okey guys. Saya nak cerita sikit pasal kat sini dari Abang Zam dapat. Saya pun baru masuk sini. Okey guys. Lain jangan buat hal. Oh, lampu merah tau. Sentral Dracula. Okey, saya ceritakan kat sini ada orang penggal kepala. Assalamualaikum guys. So Okey, apa khabar? cerita banyak Saya dia di Abang Zam, dalamnya. saya tak apa-apa tahu. So go dengan Abang Zam. Ya, diam. Dah sekali. Okey. Okey Abang Zam, saya minta tolong abang boleh ceritakan ke tempat ni. Okey. Katanya dekat sini ada seorang budak perempuan Tak tahu umur berapa, tak apa ingat. So katanya menjadi kekejaman kepada makcik dia. Mana Ya, tayang ni. kepalanya dipenggal Okey. kerana makciknya melakukan ritual Ritual, okey right. untuk sihir apa tak tahulah. Dan katanya kepala tu Aku ingat. kau ingat kan? Dia ingat tu. Tertanam di belakang Doni tu je. Belakang Dekat saya, okey. area dapur. Okey. So sekarang ni Abang Zam pernah datang sini lah. Lama dulu. So ni nak repeat balik. Keadaan memang dah agak semak Memang semak ni. So kali ni datang kita nak cuba guna gadget. Alright. Kita nak tengok ada entiti asing datang ke. Tapi kita kena ingat guys Aku ingat. 2 kali kau ulang aku ingat Tipah. Kau Kita harus ingat So apa yang mendatang tu kadang-kadangnya bukannya orang cakap Aku ingat. 3 kali Jarang dia random. Ya. Jarang dia ceritakan bulan. terus. So kalau yang datang tu adalah jelmaan yang penuh tipu daya. Bukannya roh ke apa bukan. Bukan So So sekarang ni kita nak cuba letak Dragon Light. Ball, Dyson Light. Itu, kita tengok. So benda kita tengok apa yang jadi. Okey guys. Okay, macam biasa kita gunakan EMF Okey. EMF dan juga sensor light. So Doni pun ada kan. Ada. So kita try dia kata tempat bahagian dapur tu. Okey. Jom. Kita pergi. Ada mak lain. Sama macam ni pun. Okey, kita pergi bahagian dapur pula. Yang ada orang kata kat situ ada tempat pancung kepala. Okey guys, jom. Aku punya komen tak naik Alright. Okey. Lalu kita pergi. Tak, bateri apa pasal? Bodoh. Kau bodoh kan aku. Kau siap? Dia kena bodoh. Kau nak balik tak nak balik? Doni kena bodoh. Wak. Orang bercakap kau wak. Ada benda dah. Sekejap. Aku nak pakai. Sekejap ni. Boleh jaga sini. Batu tang tajam. Batu tang tajam. Dah lama tak live lah guys. Dah lama ini ke pembuka 2024 lah. Kita santai-santai je. Santai-santai. Sekejap. Tengok ni bateri. Boleh tukang pula dah. Lain tak bekerja sama lah. Betul cakap. Lain tak bekerja sama. Okay, kita try benda ni. Sekejap lagi kita letak. Bang. Sarunglah. Okay, jom. Bateri boleh kong. Waalaikumsalam. Apa tu? Mana tahu ni? Apa? Dia punya nama. Mana tahu ni kan? Mana tahu ni kan? Bodoh. Bodoh aku cakap. Kau dah mula bodohkan aku kan? Dia tadi sebut ulang Aku tahu apa dia. Aku ingat. Okay, kalau kau ingat apa yang Okay, jom. kes kejadian kat sini, apa yang dia buatkan kau?
Alamak, nak minum air dulu. Masuk, minum air dulu. Tengok boleh. Ui, bersiul. Betul eh. Ha. Hai. Aku rasa Tipa ni tak boleh letak dekat dah. Dia asyik menangkap lah. Nyet, nyet, nyet. Geram pula. Jangan minum Bising air. aku ni. Yang kau seorang yang minum air. Aku wow juga. Sekejap eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, permintaan saya cakap, siapa yang nampak SS tolong hantar Abang Zam. Okey? Alright, tu je. Tipa letak kau lah. Aku pakai power bank. Oh tak ada. Ni, sebelah ni. Oh tak boleh tak boleh. Ha. Kau hilang. Mengawasi. Awas. Okey, jom. Tak, kita nak aksi. Tinggalkan dari sini. Kat sini ke, Pak? Kat sini eh? Oh dia kata apa, tinggalkan dari sini kata. Tipa saya kata bodoh tu lah. Assalamualaikum semua, tahu-tahu je Abang Zam live, tak ada noti pun. Betul tu. Sis Ayu Sari betul. Noti tak naik. Jadi stres sikit lah. Kenapa kau suruh aku tinggal dari sini? Jap. Okey, kita letak sensor light. Dia jempol. Okey, kat sini kejadian kes. Dia kata kepala tu ditanam kat sini lah. Kepala tu ditanam Tapi guys, sama ada betul ke tidak, kita pun tak tahulah. Tu menurut cerita lah dari mulut. Kamu merasakanku. Apa dia? Jap. Dia cakap apa? Tak pernah Tipa cakap macam ni. Apa dia? Ulang balik. Okey. Guys, ada nampak apa? Okey kan, ini kita guna ghost tip lah. Tapi Abang Zam panggil dia Tipa. Dia kata macam mana tahu dia macam mana tahu kehadiran dia. Okey, adik. Abang letak benda ni. Tolong benda ni mainkan. Bang, nampak bola bang? Sekejap. Tak tadi. Tengok bawah dulu. Aku letak. Ha? Tengok bawah dulu. Tu kalau pasal. Hantar saya tu. Saya melampu. Bukan kat situ tadi, kat batu tu. Tu kat batu tu. Ha? Tu kat batu tu. Dah. Kan? Lampu merah. Tu. Oh. Okay guys. So dekat situ kita ada letak sensor light Sensor light, kalau ada sesuatu kat sini dia akan feedback dia akan menyala Kita terus ke acara lah guys. Pasal apa? Ini lokasi ketiga ni. Patutnya lokasi first tadi, tapi ada masalah sikit. Okay nampak tak ni? Ni sensor light Kalau dia menyala, maksudnya ada sesuatu yang menghampiri, ada gelombang yang menghampiri. Okay. Ni saya punya ni. Okey. Ni. Okey. Okey. Kamera. Saya punya okey. Oh, merah. Merah Amin. Penting. Merah. Ni. Okey, warna merah. Menyeramkan. Itu milikku. Ya ke? Milik siapa? Hati-hati ni. Bang, kat sini bang. Ha? Okey, letak tu. Letak kat situ. On tak? Dah tu dah on. Ni dah on tak? Yang ni? Tu ni? Yang ni dah nyala. Test. Okey. Okey guys. Lampu kecil bang. Standby. Ni? Aku nak nampak jalan. Okey. Okey. Let's go, baby. Okey. Kat sini kita orang tak ada memuja, okey? Tak ada memuja, tak ada apa, hanya kita tengok LTT tu. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, Dia akan menyala menyala lah. Kalau ada, menyala lah macam rasa kan. Kita kena tinggalkan tempat ni. Kalau tempat ni kita kena tinggalkan lah. So guys, you all panggil lah nama dia Farah. Boleh panggil, tapi yang datang bukan Farah tu. Takut datang hijau. Entity. Ha? Takut datang hijau. Bukan Farah datang. Tak apa. Okey, jom. Let's go. Tutup light. Lampu. Abang. Kau set lampu tutup. Oh ya, aku on dah tu slide. Yalah dia. Aku tahu. Kau tahu Okay kan, Abang Zam tinggalkan
kipas sekali dengan korang Okay ni, kita quiet sekejap. Okey bang, lampu. Dah. Saya try Okey, jom. Okay guys. Ya. Nampak bergerak-gerak ni. Ya, biar. Saya buka sikit dah. Bukan nampak gerak-gerak tu. Bang! Mengubah. Hoi. Kenapa? Dia kan keluar ni semua atas pokok bang. Tak bang. Buka pokok dia sendiri. Okey dah, jom. Dah. Kita lampu bang. Kita keluar. Kita lampu bang. Dah guna lampu bang je. Bukan, kalau tutup lampu, ni berbayang merah tau. Mengubah. Berbayang zoom. Dia ganggu skrin. Aja. Lampu tu. Ada ni. Ah. Kau nampak ni. Okay guys, kita orang tinggal korang kat sini. So nampak apa-apa yang atas-atas. Saya tersesat. Kalau kau ada, Mengubah. kau gerakkan sesuatu atau bunyikan sesuatu dekat sini. Jangan takut. Kami datang bukan nak berperang. Gerakkan sesuatu atau bunyikan sesuatu dekat sini. Atau sentuh lampu tu. Mengubah. Jangan takut. Kami datang bukan nak berperang. Saya tersesat. Saya tersesat. Mengubah. Saya tersesat. Mengubah. Tapi Ipam bunyi-bunyi Guys, tak ada apa lah sini. Saya tersesat. Kau sesat Kau sesat ke kau tersesat? Kau disesatkan. Aduh. Mengubah. Mengubah apa tu? Itu saya punya. Okay guys, jom kita pergi sudut lain lah.
So hari ni santai-santai kan, santai-santai. So Abang Zam tak ada buat macam biasa hardcore, biasa je. Kita santai-santai. Nanti next time baru. Ni next time baru kita buat cun-cun je. Ya, ni Abang Zam. Kita santai-santai. Okay, jom. Okay, jom. Belakang tu boleh je masuk tu, tapi tu lah dah semak lah. Okay, jom. Ayu Sari dah, Umi dah tidur rasa tu. Umi. Satu setengah biar. Kau ada buat tak macam Siapa tadi aku dengar? Siapa tu? Lebih tinggi. Lama guna rasanya tak join Abang Zam punya live. Baru hari ni. Cuba guna cahaya handphone je. Kalau terang sangat biasanya dia tak datang. Bukan, dah buat tadi. Tapi nampak kabur lah. Tu masalah tu. Ni betul kau tak buat Ada suara lelaki tau. Siapa tadi? Aku dengar ni. Tak apa. Nanti kita try. Kita try tempat lain. Weh. Kat belakang tu. Ingat takut ada gelandangan ke apa? Tak ada pula. Sini. Akak bergoyang dalam bilik tu. Tu ni apa? Dia memang terlanggar tadi. Tadi kita orang langgar ni. Dah stop lah. Ya. Aku dah kamera bang dulu. Guys, kita buat tempat lapang sikit Jom, tempat lapang dalam. Tapi tadi serius dengar suara tu. Tapi biasa lah benda-benda ni. Dia boleh menyamar tu, terus. Ya guys, kita try tempat lain jap. Hati-hati Bozan, thank you. Ya. Kita buat kat sini. Sini bukan tak boleh. Aku takut atas pokok. Risau. Kita stick. Kita lepas sini. Okay ya. Ni. So, sensor light letak mana? Letak sini okey tak? Ni. Ni. Boleh tak? Ya. Sini pun okey lah. Okay guys, jap. Nak slowkan sikit guys. Slowkan sikit ni. Malap sikit lampu Jap. Ni okey kot. Kamar tidur. Siapa yang tidur sini? Tipa. Tipa tertipu. Okey, kat atas ni. Apa? Boleh jajan bol? Abang Doni punya? Kita pakai satu je. Satu je lah. Abang Ha. Ya, aku ni. Alright. Okey. Okay, nampak tak? Gelap nampak. Nampak tu
Tak nampak lah. Ah. Okey. Sekejap Di guys. sini. Mana komen Abang Sam tak nampak tu? Sorry sebab tengah ni. Good. Tengah. Okey, dah ada guys. Guys, sebelah sini ada kan. Tu. Dah. Saya akan sentiasa mendukung page Abang Sam. Terima kasih tu kanan. Thank you for the star. Thank you. Dah. Dah. Dah guys. Kejap kita try communicate. Siapakah yang datang ni? Boleh kami tahu siapa yang datang? Jangan takut, kami datang bukan nak berperang. Tidak bersalah. Tidak bersalah ya. Tak, aku nak ikat kau. Jom ni saya serang pergi dekat. Ya. Siapa yang datang? Kat sini memang rancak lah. Kat sini lah. Kat kita pergi jauh dah ada. Okay guys, siapa yang nampak lah, siapa yang ada kelebihan. Kalau ada nampak belakang apa, ada belakang ni ada apa-apa, SN ke ada, dah boleh send dekat page. Send direct kat page. Wah. Wih, Jauh tengok. Tekan kau. Allah. itu lengur. Wih, Tidak bersalah. Kau tak salah. siapa yang tak salah tu? Kau kacau orang. Nak aku lepaskan? Siapa yang tak salah tu? Nak aku lepaskan? Ni, boleh try pula. Tu di situ. Tak boleh. Tak boleh try. Tu ni untuk ni. Untuk putih. Wih, rancak ni. Okay kan, rancak kan? Tengok eh. Saya dah pening dari tadi ni. Aku terangkan lampu sikit. Okey. Boleh kita bertanya? Okey. Weh, dia jawab. Ni, dia jawab. Okey. Berapa lama kau kat sini? Ramai ke gangguan orang luar datang sini? Berbicara. Okey. Saya dapat rasa aura yang lain macam kat sini. Okey. Aura ni tak pernah saya rasa. Sebab saya bagi pemula, kalau tidak saya nak muntah hari. Ini terlalu kuat aura dia. Okey guys. Ini kuat betul tu. Okey. Berapa ramai orang kacau ni? Ada dekat lebih 200 orang? Non-stop. Betul ke anda kena bunuh? Ui, jawab. Dia jawab. Betul ke orang cakap yang bunuh bapak dengan mak awak? Makcik dia. Makcik awak yang bunuh Bagaimana? awak? Makcik awak yang bunuh awak? Tak ada. Bukan bang. Bukan makcik dia bunuh dia bang. Dia tak jawab. Okey guys. Saya nak tanya lagi. Saya nak tahu lagi. Siapa yang bunuh? Orang luar ke? Pun bukan. Okey. Bukan orang luar bunuh. Pembantu rumah sendiri yang bunuh. Betul? Nanti memang tak ada respon Dari awal, dari first, siapa yang bunuh, dia tak bagi tahu. Dah. So dia jawab juga yang saya cakap tak bagi tahu. Guys. So cerita kat sini. Okey, daripada dulu. Okey, cerita yang kat sini dia orang reka-reka kan. Betul. Tapi kita tak Saya ada- abadi. Kalau kita, cerita kat sini sebanyak guys dia orang reka kan. Sebab benda ni dia bermain dengan saya. tapi kadang-kadang benda ni tipu daya kat tu ni. Ah, Kita kena. Weh. Oh. okey guys. Okey ni.
Terima kasih menyalakan benda ni. Saya dapat soal jawab dengan dia. Nanti dia tak nampak lah. Kalau awak nampak, awak saya salah. Ni. Okay guys. Ni dah bersih. Oh, masih nyala. Ha? Masih nyala. Cantik, cantik, cantik. Putih. Assalamualaikum sahabat. Dan abang. Ya kan? Abang Salin. Kejap. Biar. Ha? Sampai habis bateri ke? Dia nak. Dia suka main bola. Kejap. Abang, BMS, apa? Ni mem ni. Tawana. Okay guys, ni dia panggil sensor light. Apa maksudmu? Dia panggil sensor light. Bola mana? Non stop. Ni dulu ni. Ada di Saya dalam. punya situ. Ada di dalam. Okey. Oh, rare. Cuba suruh dia gerak sesuatu. Dah. Dia tak nak gerak. Kau kenapa Tipa? Tenet. Apa yang kau tangkap? Dah. Okey bang, gerak. Gerak. Weh. Oh, cool. Okey, jom. Mana? Ni, kita main bagian luar. Apa Khalid? Siapa Khalid? Kali tu kat berguna dia. Siapa Khalid? Sorry guys kalau kita orang ni agak kelang kabut sikit. Sebab apa? Kejar masa tadi. Kan? Patutnya lokasi lain. Kita nak pergi lokasi lain. Tapi tu dah terkejar-kejar. Tapi tak apa, kita tetap on juga live. Ni tangga ni. Kalau Doni berani lah. Saya pernah naik sampai atas. Time tu belum report. Ni. Tak payah yang ni bang. Ambil dari situ lah. Ambil dari situ. Tunjuk tangga dia. Sana tergolek aku lagi. Tak, ambil dari situ je. Tak payah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadan Zamri. Mesti ada yang kenal bang Gru ni. Ada yang kenal tak? Nur Aizat. Thank you Nur Aizat. Terima kasih. Cantik kan? Dulu boleh naik. Saya naik sampai atas tu. Tapi sekarang ni janganlah. Dah banyak repot tu. Basah. Apa dia? Kau cakap apa? Tipa? Nampak tu. Saya tidak tahu. Apa yang kau tak tahu? Nampak ni, nak naik pun tak boleh. Kat mana ni bang? Cuba teka. Nanti kita beritahu. Mama Asin. Last kali. Ni Amazon pernah datang ni. Doni first time lah. First time pun dia dah dapat. Apa ni? Tidak mungkin. Dah dapat merasai Lalu ni. Bang Rul ni memang berhantu Abang Zam. Seram weh. Betul. Tahu memang seram. So tadi kita dah try sensor light. Memang ada menyala. Hati-hati Abang Zam. Banyak dah reput tempat ni. Betul-betul. Memang reput tu. Tempat ni pun tak lama tak ada lah. Tadi kita try Weh, kong lah bateri. Aku rasa aku tinggal kat sini lah. Biar sini lah Tak ya. Ni dah ni dah kong lah. Tak ada, dia kongkong. Tak, ini dah kong ya. Ini yang lama punya. Yang tu duduk sini. Oh. Tinggal. Biar dia bermain-main. Jom kita main bola. Bola. Tak boleh letak sikit. Abang Zam hati-hati dengan tali pinggang. Memang betul. Itu yang kita nak risau. Ni satu lagi. Ni sensor light lah. So yang tu bateri sampai kong. Alah cik tak pula. So biar
So biarkan dia kat situ. Benda ni ada. Betul ada sini. Ha? Kalau tak ada. Oh letak ah. Letak makanan dia. Kalau letak ada tali pinggang. Tidak nyaman. Dia. Tidak nyaman dia kata. Kalau benda tak keluar tak apa. Dah keluar pula macam boleh mati tak. Mana? Tu tak. Oh cek tak dah muncul. Faham-faham guys lah kalau cek tak muncul. Okay guys, korang tengok belah atas. Nak belanja sikit view atas. Tengok. Dekat sini kita orang tak risau apa. Risau yang tadi tu. Tali pinggang tu. Ha. Okay, Jom. Jom kita kat luar. Okay, sekarang kita try kat luar. Benda gigit aku ni. Jalan. Buku. Oh, Okay, sekarang macam ni. Dulu saya pernah try. Kita main kat sini je. Letak sensor light semua kan. Sekejap dia nyala. Oh, dulu saya letak atas tu lah benda ni. Oh, kat mana? Sorong ni dah dah terbalik. Bagaimana perasaanmu? Perasaanku okey. Okey dah ni, kita letak ni. Kita try sekali lagi guys. Okay, kita main kat depan pintu pula. Jeng jeng jeng. Okay. Guys, komen tak nampak ke? Ha? Komen hilang. Ya. Kalau ada phone satu lagi best. Buka. Buka ni. Apa ni? Nina Bobo. Okay guys, Abang Zam recap balik Banglo ni dikenali sebagai Banglo Farah. Kan So pada fan Mr. Don Explorer Kakek. dan Mr. Extreme, Banglo ni dikenali sebagai Banglo Farah. Dikatakan Farah yang dipenggal kepalanya oleh makcik dia. So makcik dia melakukan satu ritual lah untuk sihir. Dan katanya kepala tu ditanam di bahagian dapur bahagian dapur. So kita dah pergi sana tadi, memang ada feedback. So apa pelanggar apa tu? Pelanggar batu. So tadi feedback tu kat depan ni Kakek. dekat belah depan ni ada menyala lah. Tapi yang datang tu bukannya roh Farah ke apa ke bukan. Itu semua adalah tipu daya. Energi luar ni dia masuk. Tipu daya Biasalah. Tempat jin lama. lah. Tempat lama. Itulah. Siapa lagi? Tempat lama memang jin je. Lama lah. Pokok-pokok panjang. Nanti dia ada respon apa yang saya jawab. Ada respon tu. Sekarang dia senyap. Cuba kau ni, terasi tengok. Senyap tak? Kedua ni. Bola-bola api. Tukar. Tukar ni. Kita punya ada rosak apa ni. Bola-bola. Mantap bola api. Alright, you all tak boring sebab ini memang cara kita orang. Kita orang macam sanggup tunggu lama tau. Untuk mendapatkan. Okay guys. Tadi saya minta maaf semua Patut tadi kita 11.30 ada dari follower saya akan cerita tempat yang dia pernah lalu, pernah alami. So saya tak boleh live Bawa kat TikTok. padaku. So saya tak tahu apa punya masalah. InsyaAllah benda tu akan saya buat juga. Hanya masa tak tahu Di next location lah. next location lah saya akan buat. Okay guys, saya ada letak satu cerita seram
Boleh pergi ke kakek, TikTok, boleh baca kat situ. Like, komen dengan share tolong. Tak follow tak follow. kakek, So malam ni live santai-santai kan? Santai. Share-share. Relax. Mana aku punya? Mana? EMF. Yang ni aku. Ya lah. Nampak tak ada feedback. Senyap lah ni. Tak ada. Tak ada. Okey, depan ni. Okay guys, sikit lagi ya. Kita bawa pusing-pusing. Ya. Keluar boleh jangan. Aduh. Nak pergi tempat lain yang dapat. Tapi okey lah, ada feedback. Terbaik. tidak, Aku tinggalkan kau sini, tak bertawak tau. Sihat tu. Ni. Okey. Ni. Yes. Tapi tak mau taruh. Okey guys, sementara ni korang sembang-sembang dulu dengan Doni jap. Doni. Ni sembang jap. Sembang. Sekejap kan? Okey. Sembang jap. Oi, lain mesti payahlah. Ya, betul. bawa padaku, Kalau TikTok dah apa Facebook macam ni, belum TikTok. TikTok apa? Okey, pergi sembang je. Okey. Tak nampak gelap je ya. Alamak, ing habis. di luar, Okey guys, assalamualaikum semua. Dari follower Abang Zam. Saya memang saya offkan follower. Okey, saya nak beritahu tempat ni first time lah. Saya pergi memang betul first time. Saya tak pernah pergi. Okey. Tak ada Abang Langgarkal. Ha? Langgarkal. Okey guys, tempat ni Salah satu dulu ni, ujung sini, belah kanan bang. Kanan. Yang ni. Kan? Ni. Okey. Abang ambil depan ni. Tempat ni boleh kata bagi 6, tak berapa seram. Tapi adalah sesuatu. Ada benda lah, energi luar bukan energi dalam ni lah. Energi dalam ni dah tak ada dah ni. Ada orang bungkus bawa balik kot. Oh, boleh. Sebab apa? Aku nampak colok. Tadi tu. Mana? Tu. Dah. Okey, ya semua, jom kita berjalan tengok lokasi. Okey? Kita pusing-pusing ke? Kita pusing-pusing. Jom kita pusing-pusing. Dia balik lah. Okay, santai-santai. Aduh. apakah kamu baik-baik saja? Ya, baik. Okey dah. Okay, jom. Salah dia Kak Siti. Salah dia, thank you Kak Siti. Jenayah, Okey, nampak guys, apa ni? Ni. Ni colok Colok. Nampak tu. Buat apa tak tahu Ke nak halau nyamuk kot? Jalan. Ni nak halau nyamuk. Okey, cari densi plant. Untung-untung ada densi plant. Nak hujan kan malam? Nampak macam tu lah. Jom kita bawa korang pusing-pusing. Ini malam ni kita relax-relax ya guys, relax. Next time lah baru kita buat betul-betul. Sebab ni kejar-kejarnya pasal.
So kita pergi sama sana. Tak ada apa pun, sama je. Jom. Kajang hujan Oi, Janganlah. Jom. nak sampai sini tu. Okay, jalan slow. Okay guys, layan view. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku dia kata. Tinggalkan kau kat sini. Kau apa cakap tadi? Aku tinggal kau. Aku tahu balik. Jangan tinggalkan aku dia kata. Datang mendekat. Ui, Uish. Kalau siang cantik ni view dia. Okay guys, tengok ni. Asia. Edi Fendi, salam azam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha? Jom, jalan. So slow Boleh tengok atas tu, view dia cantik tu. Okay, jom. Ambil gambar bijak. Boleh? Aku pakai ni je. Ha? Aku pakai ni je. Duduk di sini. Sini. Di sini cantik. Sini. Sini ni. Di sini. Okey lagi. Okey. Okey dah. Nanti ni. Nanti saya SS bagi sini. Tempat baik tahu kan? Kau mesti tahu punya. Sekejap nak selfie jap. Tak apa. Aku selfie gambar. Tak payah. Tak payah. Kau suruh atas je. Aku atas Okey. Okey. Suruh ni. Sekarang. Tadi masuk. Jangan selfie menyelfie. Nampak tu orang? Okey. Okey. Assalamualaikum, noti tak dapat tu lah. Ni kita nak selfie ni, kita jauh sikit. Nanti nampak cantik punya tu. Lawan. Bagaimana? Saya dapat disimplan tu kat situ. Kayak ada pokok pisang tau. Tak, kita di situ, nanti selfie. Nampak cantik. Okey. Sekejap. Disimplan tak ada. Atas masih boleh naik ke? Tak boleh repot. Repot sudah. Saya pergi kat sini. Boleh pergi sini. Ni. Cuba. Bocun. Mana dulu ni? Muka tak nampak. Sekejap, macam mana buat lah? Okey. Dah repot dah. Okey tu, boleh tu. Okey, Cun.
report dah tu. Ingat nak naik tadi, tak boleh dah. Tak boleh naik. Iza Aira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, jom. Kita pergi bahagian garaj je. So tadi siapa dapat tengok feedback tadi, sensor light menyala kan, sensor light menyala. So memang ada lah. Bukan nak kata tak ada, ada, tapi mana-mana tempat kalau dah tinggal lama pun ada kan. Ni tak boleh masuk garaj dia. Takut ular. Ya dah betul bahaya. Asia. Mana yang lain, Umi, Opa ke dah tidur? Wah tu lah, dah tidur tu. Kita orang start pun lambat. Patutnya tempat lain. Weh, daripada sini lawan. Ni Tun. Abang Adam ni buat live kat Titi Ramazam, dekat Facebook. Titi dia problem lah. Dah banyak kali cuba tak boleh kat. So kita keluar, sembang-sembang kejap. Habis. Finish. Aku rasa aku tutup kot. Hah? Kenapa? Sembang lah. Oh ya. On tak ada? Aku off lah. Aku off komen. Oh patut dah. Mana ada orang lah. Dah habis ke? Noti tak naik. Itulah masalah pace ni. Oh, group WhatsApp dah close. Dah close dah. Itulah pace ni, noti memang tak naik lah. Follower ramai gila. Saya tidak yakin. 166k. Tapi noti tak naik, tak guna pun. Tapi dia selepas habis live, ramai pula dapat noti tu. Selepas habis live, masa live berapa orang dapat. Betul. Nak habis lah. Sebab apa kita start lambat, terlewat. Ni lokasi Lokasi emergency. lokasi emergency kan. Patut lokasi tadi best. Oh, yang first tadi best tu. Tapi lah tak dapat. Yang first tadi kita orang siap bawa kamera infrared lagi. Tinggal nak uji nyali. Kan? Next time ada ni kita pergi jauh sikit. Yang lokasi tu, yang tu. Yang tu. Okey. Okay, kok ada yang ikut belakang. Tak ada. Okay, jom. Tak ada apa tinggal lah. Buruk. Assalamualaikum. Badan kau tak wasak tu ni. Saya setting lain, harap-harap Abang Zam buat live ni dapatlah noti. Macam-macam setting lah. Saya dapat mendengar Anda. Mendengar apa? Tipa. Apa kau merepek Tipa? Tadi masa dekat dapur tu kan? Area dapur tu. Banyak kali dia cakap apa? Aku tahu. Datang mendekat. Mendekat orang nak balik lah. Baru nak mendekat kau. Tadi bang. Oh ni. Oh nampak ni. Betul-betul. Oh dek. Tak apa. Tak terseliur sini. Terseliur siot. Jom kita pergi ke kereta. Bola lampu tadi dah ambil ke? Dah ambil lah. Dia jempol dah ambil. Betul lah siapa cakap dia nak hujan. Dah hujan. Dah turun. Doni, rupa sini boleh lalu ke? Aku duk merangkak bawah ni. Alah. Okay guys, dah selesai. Jangan tu dia. Apa pun terima kasih pada yang menonton. Walaupun live lewat start lah. Dulu ni kita sepatah dua kata. So pada semua yang menonton, ni nampak hujan nak turun. Kita nak kena gerak. Okey guys. Awal. Senjata.
Apa pun terima kasih lah kerana menonton. So Doni, Ya. ini ah. Ini. So Doni ini first time ke sini ya. Saya first time kat sini. So yang bagian dapur tadi memang dapat something ah. Dapat santai kat dapur je lah. Tempat lain kurang lah. Dapur. So energi tak apa kuat lah kat sini. Takut benda tu tali pinggang ke apa kan. So kita undur awal lah. So next project kita orang rasa tak ada lokasi KL kot. Kita akan keluar. So time tu kita akan gunakan infrared lah. Kita akan gunakan untuk uji nyali. Patut tadi tempat first tadi best lah. Tempat tadi best. Apa kita next kita akan tukar lokasi. So Tipang kau dah boleh tidur. Okey, dari follower saya, terima kasih yang ada tanya khabar saya ke Abang Zam ke, sihat, kita orang sihat. Okey, ramai kat tanya asal tak live lagi kan. Bukan tak live lagi, kita orang masing-masing busy lah. Biasalah masing-masing busy, so kita ada berkeluarga, so benda tu Betul. santing lah. Memang orang memang akan off, settle keluarga baru kita orang buat. Atau besok ada tak live. Nanti kita beritahu. Nanti kita beritahu. Okey. Okey, pada yang belum menonton belum menonton, kita orang dekat Detik 12 Malam TV3. Boleh masuk dekat YouTube Abang Zam dan juga TikTok Mr. Doni Explorer. So kita buat dekat Bukit Utos untuk Okey, Detik guys. 12 Malam TV3. Iaitu TV3 guys. Okey, Abang Zam akan berjuang lagi. Okey. Satu babak. Apa tu? Satu babak 6 siri. 8 siri. So Tapi korang tu- tak follow, korang rugi lah. Tapi jangan beritahu. Kita orang tak beritahu. Dah benda dah start, bos saya akan beritahu. Okey? Dia tapi dia macam ni lah. Sebab benda ni terlibat dengan komitmen kan. Sama ada Abang Zam terima atau tidak Pun tak tahu. tu tak tahu lagi lah. Tapi dia lebih pada filem dan drama lah. So Abang Zam Doni, kita tahu sendiri Doni pun sepatutnya terlibat lah, tapi dia tak nak. Saya undur diri. Tapi saya pun tak pasti lagi lah. Sebab apa? Tak sure lagi. Komitmen sebab lah. saya ada nak bayar benda lagi kan. Benda tu saya kejar pun Abang Zam dia akan naik balik. Sama-sama saya doakan agar kamu berdua sentiasa dalam lindungan, dimudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan yang menonton dan yang menonton selepas ni. Semoga korang semua diberi rezeki, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Okey. Sebelum ni kita dah nak hujan ni. Nak hujan lah. Okey, apa-apa kita jumpa next time. Tempat yang lagi rare. Okey, ada tinggal apa-apa tak? Ada tinggal apa? Hati aku tinggal dalam. Alamak cia-cia. Ya, off ni. Tengah finish. Okay guys, thank you. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Good night bro. Take care. Prasanan kana garas. So thank you Nandri. Your last name will be watchful for 30 days and wait. Dia aja. Never delete. Okay guys, mana yang terlepas tu nanti boleh tengok balik tengok balik live ni. Okay, Assalamualaikum. Kita belanja. Di situlah tempatnya. Okay, Assalamualaikum semua. Hujan tu bang. Tu lah, ciao. Weh, ngang slow connection. Internet slow